Dan korang akan lebih enjoy kalau tonton filem ni dengan kanak-kanak sebenarnya. So hey, what is up my good people? Okay, aku dan anak aku baru saja lepas menonton filem Minecraft ataupun Minecraft movie yang berlangsung di Sunway TGV Sunway Pyramid pada hari Sabtu 5 April. Dan dekat dalam special screening ni dia ada buat macam special exhibition dan juga special fan experience lah yang boleh buat kanak-kanak semua enjoy dengan games-games yang ada dekat tu dan dekat exhibition tu. Dan diorang siap bagi Lego a Minecraft movie ni kat kita orang. So which is memang thank you kepada TGV dan juga pihak Warner Brothers dan juga TGV Sunway Pyramid. Dan overall untuk filem ini aku rasakan ini adalah filem yang perfect example untuk kanak-kanak dan juga player-player Minecraft. Kalau macam aku personally, aku adult dan juga non-player, mungkin aku akan kurang faham dengan apa yang disampaikan melalui filem ni. Tapi dia punya jalan cerita sangat-sangat straightforward, sangat-sangat simple. Banyak exposition dump dekat dalam filem ni. Even jokes dia pun untuk watak Jack Black dan Jason Momoa, kau-kau dia punya randomized joke dia. Dan agak crack juga sebenarnya dua orang berdua ni, sampai menenggelamkan lagi 3 orang pelakon yang lain tu. Overall this one memang totally Jack Black dengan Jason Momoa punya movie lah. Macam ada ala-ala macam buddy movie pun ada juga kan. Sebab watak yang apa tu, kanak-kanak pun semua dah tenggelam. Dan lore dia tu bagi aku memang player Minecraft akan appreciate lah, sebab banyak gila dia drop reference Easter eggs pasal games. Dan korang akan lebih enjoy kalau tonton filem ni dengan kanak-kanak sebenarnya. So kalau macam korang ada family, ada anak-anak, aku recommend korang untuk tonton filem ni. Filem ni memang totally family friendly dan memang sesuai untuk seisi keluarga. Memang dicipta pun untuk seisi keluarga. Dan ya, tapi ini bukanlah filem macam untuk orang yang macam mementingkan jalan cerita ke apa ke, ataupun orang yang macam expect something different, macam yang ataupun sebuah filem hiburan yang boleh cater adult audience dan juga kid audience dalam waktu yang sama macam Lego Movie. Takkan, ini memang totally untuk player Minecraft dan juga kanak-kanak yang sukakan filem-filem yang sebegini. So overall aku boleh bagi filem ni 5/10 bintang. Enjoy guys.